Syariah Easy Payment Purchase ataupun nama pendeknya adalah SEPP dan juga dikenali sebagai EPP. Baru-baru ni ada seorang meminta penjelasan berkaitan dengan isu kepatuhan syariah untuk pembelian emas dan perak di public gold secara Easy Payment Purchase ataupun EPP. Dekat sini saya akan menjelaskan dalam dua bentuk penjelasan yang ingin saya berikan. Pertamanya adalah penjelasan untuk orang awam ataupun masyarakat marahan seperti saya, dan yang kedua adalah penjelasan untuk mereka-mereka yang pakar di dalam bidang muamalah. Pertama sekali adalah penjelasan untuk orang awam. Orang awam ini bermaksud orang yang tidak belajar di dalam bidang syariah. Dia bergantung kepada ilmu orang yang lebih pakar di dalam membuat keputusan, iaitu keputusan transaksi EPP tersebutlah. Untuk orang awam, urus niaga belian secara EPP ini telah disahkan patuh syariah oleh penasihat syarikat public gold yang dilantik, iaitu Armani Advisor. Tuan-puan boleh pergi ke laman sesawang www.armaniadvisor.com. Armani Advisor ini adalah salah satu syarikat konsultan yang menawarkan perkhidmatan di dalam syariah. Ia diterajui oleh Datuk Dr. Muhammad Abu Bakar, seorang pakar di dalam bidang syariah. Beliau juga menjadi sumber rujukan sama ada di dalam mahupun di luar negara berkaitan dengan urus niaga dan juga kepatuhan syariah. Armani Advisor bertanggungjawab memastikan dan menyediakan menasihati SOP yang perlu diikuti oleh public gold agar selari dengan kehendak syariah. Kemudian apabila public gold mengikuti SOP tersebut, maka public gold menerima sijil kepatuhan syariah untuk urus niaga tersebut. Jadi di sini tuan-puan tidak perlu lagi rasa was-was dengan transaksi EPP tersebut kerana ia telah disahkan patuh syariah. Saya sertakan di sini untuk rujukan anda semua pada masa akan datang, iaitu satu tanda committed public gold untuk berurusan dengan pembeli melalui kaedah EPP ini secara patuh syariah. Kedua, saya akan perjelaskan untuk mereka yang pakar di dalam muamalat. Prinsip syariah yang digunakan untuk berurusan belian secara EPP ini adalah seperti berikut. Pertama, apabila pembeli membuat order, ini adalah satu proses mengunci harga yang ingin dibelikan. Proses ini dipanggil sebagai wa'ad ataupun persetujuan untuk membeli emas dan juga perak pada harga tertentu. Yang kedua, setelah pembeli mengunci harga tersebut, pembeli akan membuat pembayaran secara berperingkat-peringkat kepada public gold. Pembayaran yang dibuat secara bulanan ini dianggap sebagai deposit security. Ia dipanggil hamiyi jadiyah. Pembelian ini bukanlah bayaran angsuran untuk pembelian emas. Sepanjang proses pembayaran tidak berlaku lagi sebarang akad jual beli di antara public gold dan juga pembeli. Setelah pembeli menyelesaikan semua pembayaran deposit security, maka pembeli boleh datang ke cawangan public gold untuk mengambil emas ataupun perak yang dikunci harganya oleh pembeli berkenaan, iaitu kita lah. Kita yang membeli emas dan ataupun perak tersebut. Pada waktu ini barulah dianggap pembeli menyerahkan semua deposit security sebagai pembayaran belian emas dan perak kepada public gold, dan public gold akan menyerahkan emas ataupun perak tersebut kepada pembeli. Dalam waktu ini tuan-puan, inilah waktu akad jual beli akan berlaku. Sama ada emas ataupun perak akan bertukar tangan daripada cawangan public gold, daripada syarikat
dan juga Public Gold akan mengeluarkan resit pembayaran kepada pembeli. Saya harap tuan-puan dengan perkongsian ini, dengan penjelasan ini memberi sedikit keyakinan kepada anda untuk terus berurusan berjual beli dengan Public Gold, secara kaedah syariah easy payment purchase. InsyaAllah tuan-puan, dengan penjelasan ini, dapat memberi sedikit orang kata kefahaman kepada tuan-puan. Semoga bermanfaat dan teruskan menyimpan dengan Public Gold. Sekiranya tuan-puan masih lagi rasa ragu-ragu dengan kaedah APP, kita ada lagi dua kaedah, iaitu account emas gap ataupun full payment purchase. Pilihan di tengah tuan-puan, penjelasan telah saya berikan, saya telah kongsikan. Kepada mereka yang masih lagi belum bermula, boleh klik link di bio untuk bermula. Assalamualaikum dan bertemu lagi.